Platelet rendah adalah satu senario yang kerap saya lihat dalam ujian darah pesakit di klinik. Bila seseorang menerima laporan darah dan ternampak platelet rendah, mereka akan merasa risau, terus terfikir perkara yang bukan-bukan. Satu perkara yang penting kita perlu ingat, platelet rendah tidak semestinya bermaksud kita ada penyakit yang serius. Dalam banyak keadaan, ia hanyalah satu isyarat daripada badan, bukan diagnosis. Mari kita lihat secara ringkas. Platelet ialah sel kecil dalam darah yang membantu proses pembekuan. Bila kita luka, platelet akan berkumpul di tempat luka dan membantu menghentikan pendarahan. Itu fungsi asasnya. Jadi secara logiknya, bila platelet rendah, orang akan fikir kita mudah berdarah. Tetapi realitinya tidak sebegitu. Tahap platelet yang sedikit rendah selalunya tidak menyebabkan apa-apa gejala langsung. Ramai pesakit saya datang dengan platelet sedikit rendah tetapi mereka sihat. Tiada lebam luar biasa, tiada pendarahan, tiada simptom lain. Dalam keadaan seperti ini, apa yang kita buat? Kita lihat konteks. Kita tanya beberapa perkara penting. Adakah anda baru sahaja demam atau dijangkiti virus? Adakah anda sedang mengambil ubat tertentu? Adakah terdapat perubahan lain dalam ujian darah seperti sel darah merah atau sel darah putih? Kadang-kadang platelet rendah berlaku selepas jangkitan virus biasa. Badan sedang dalam fasa pemulihan. Dalam kebanyakan kes, platelet akan naik semula tanpa rawatan khusus. Kadang-kadang ia berkait dengan ubat. Bila ubat dihentikan atau ditukar, platelet akan pulih. Ada juga keadaan di mana sistem imun badan tersalah anggap platelet sebagai benda asing dan memusnahkannya. Ini dipanggil ETP. Tetapi penting untuk faham, tidak semua platelet rendah adalah ITP. Ada juga situasi di mana sumsum tulang kurang menghasilkan platelet. Namun selalunya, jika itu puncanya, kita akan nampak perubahan sel lain juga dalam ujian darah. Bukan platelet sahaja yang terlibat. Satu kesilapan yang saya selalu lihat ialah orang terlalu fokus pada satu keputusan. Satu bacaan sahaja tidak cukup untuk membuat kesimpulan besar. Sebab itu kadang-kadang saya akan cadangkan ulang ujian selepas beberapa minggu. Kita mahu lihat trend. Adakah ia stabil? Adakah ia semakin turun? Atau sebenarnya sudah naik semula? Badan manusia sentiasa berubah. Tahap platelet boleh dipengaruhi oleh jangkitan, tekanan, kurang tidur, ubat, malah dehidrasi. Ada juga keadaan yang dipanggil pseudotrombocytopenia. Dalam laporan nampak platelet rendah tetapi sebenarnya jumlah platelet normal. Ia berlaku kerana platelet bergumpal dalam tiub ujian makmal. Bila kita ulang dengan kaedah berbeza, bacaan kembali normal. Sebab itu, kita tidak membuat keputusan tergesa-gesa berdasarkan satu laporan sahaja. Bagaimana pula dengan simptom? Kalau platelet benar-benar rendah pada tahap tertentu, seseorang mungkin mudah lebam, mengalami pendarahan gusi, haid yang lebih banyak daripada biasa atau bintik-bintik merah kecil pada kulit. Rawatan pula sangat bergantung kepada punca dan keadaan klinikal. Tidak semua platelet rendah perlu ubat. Tidak semua perlu steroid. Tidak semua perlu dimasukkan ke hospital. Ada yang hanya perlu pemantauan berkala, ada yang hanya perlu rawat punca seperti jangkitan, ada yang hanya perlu ujian ulangan dan diberi pantauan. Sebagai doktor, tugas saya bukan hanya melihat kepada angka, saya melihat keseluruhan cerita pesakit. Umur, sejarah kesihatan, ubat-ubatan, gejala, trend keputusan darah. Semua ini membantu menentukan sama ada platelet rendah itu sesuatu yang membimbangkan atau sekadar variasi sementara. Jadi bila anda ternampak platelet rendah pada laporan darah, tarik nafas dahulu. Jangan buat kesimpulan sendiri berdasarkan carian internet. Berbincang dengan doktor yang merawat anda. Tanya sama ada ia perubahan kecil atau signifikan. Tanya sama ada perlu rawatan atau sekadar pemantauan. Dan ingat satu perkara penting. Keputusan darah adalah petunjuk. Ia memberi arah tetapi ia bukan jawapan mutlak tentang kesihatan anda. Untuk hari ini, mesej utamanya sangat jelas. Platelet rendah tidak semestinya berbahaya. Fahami konteks, lihat gambaran keseluruhan dan berbincang dengan doktor anda jika ada keraguan. Saya Dr. Haris.
pakar darah anda. Sila like dan share video ini sekiranya ia memanfaatkan anda. Terima kasih.